adalah proses penghantaran divider ke Masjid Bandar Seri Putra. Dia daripada kilang 3-1 sendiri. Sekarang tengah proses untuk angkat naik lori, and kita akan follow sampai ke Masjid Bandar Seri Putra. So nak tengok tak macam mana proses dia, tengoklah video ni sampai habis. Sampai dah divider Masjid Bandar Seri Putra. Tengok sekarang pun tengah proses turunkan lagi. Total semua sekali ada 23 panel yang menjadi pahadan antara ruang solat lelaki dan wanita. Siap settle dah unboxing dengan saya sekali berkicap. Kita tolong unboxing. Tak apa. Yang penting klien kita puas hati, dan yang paling best dia orang punya ruang solat jadi lebih besar pula. Yang sedang menonton sekarang ni rasa saya patut lagi review projek yang selain buat divider, buat mihrab, buat wall panel, contoh macam fasad dan sebagainya. Komen kat bawah.